Hai hampa, hai mami-mami, apa khabar? Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di video saya ya. Okey, so hari ni hari Sabtu, saya ambil video ni di hari Sabtu, tapi saya post hari ini. Biasalah kan, kalau nak post lalu tu tak dan lah kan, pasal nak kena edit. So hari ni Sabtu tu saya cuti. So hari saya bermula seawal jam 7.30 pagi. 7.30 pagi saya dah bangkit untuk misi rumput depan rumah, di samping rumah, di samping kiri dan kanan. Rumput panjang. Dia hari tu abang ipar saya dia dah racun, bertahan jugalah berapa bulan, 3-4 bulan, lama jugalah bertahan, masya-Allah. Tak tahulah dia guna racun apa. Elok lah bagi saya kan. Tak gaduh nak mencari rumput. Rumput dia subak lah apa. Ya Allah Tuhan. Tak tahulah nak buat geno. Rumput rumah saya dia subak. Tak tahu. Tak tanam pun dia subak. Dia tumbuh elok, hijau. Abang ipar saya dia meracun satu kawasan rumah saya ni. Ya Allah, lambatlah rumput nak tumbuh. Saya tak tahulah dia guna racun apa. Saya rasa lega nak abang bagi kat apa. Tidak ke ya Allah, seminggu sekali memang kena mesin. Bukan pasal apa, dekat rumah ni tak berapa cukup orang lelaki kan, orang kata yang kuat sikit. Tinggal mak saya, kok saya orang kata yang lemah lembut, sopan santun macam tu. Tapi mak saya buat juga, dia mesin juga kalau terlampau panjang tu kan. Nasib baiklah mesin tu tak gaduh nak kena gendong kan, tak gaduh lah. Dia pakai tangan, pakai bateri saja. Lega tang tu lah hampa. Bukan tak biasa pakai hak yang sangkut belakang tu. Saya biasa pakai yang tu Parkinson seminggu hampa. Mesin rumput tu. Buat jugalah pasal tak ada orang lelaki kan. Kalau ada pun tinggal 2-3 kerat je hampa. Depa pun tak dan. Tak tunggu depa mesin rumput, pakai dak lah. Kita ni tak boleh dah. Kalau kata nak buat tu nak buat selalu. Tak boleh tengok. So alhamdulillah lah kan. Lepas tu duduk mesin rumput hampa, saya tengok pokok bunga mak saya ambil elok lah dia jadi bunga musim bunga kot. Dia berbunga elok. Merah aja. Lepas tu saya harap kan. Saya harap lah saya mesin rumput ni, saya harap rumput ni dia tak panjang sampai raya. Harap-harap lah, saya berharap kan. Lepas tu dah habis mesin rumput, mak saya kata lagi nak pergi hantar baju-baju ni. Nak pergi hantar dekat tempat baju terpakai lah. Pakai terpakai. Okey, sebelum saya pergi hantar tu, saya main kedai beli ikan. Beli ikan apa semua siap. Ditaruh dalam peti air. Lepas tu mak saya pun dah siap dah bungkus semua. Angkut lah baju-baju ni nak pergi hantar dekat pengumpulan pakaian terpakai. Dekat je dengan rumah ni apa. Dalam kawasan ni jugalah, dekat dengan rumah-rumah saya jugalah kan. Senang mereka buat ni kan. Kalau tidak pergi letak kat Jitra sana tu, jauh jugalah. Tak tahu lah ni ada ke tak ada. Lah ni di pembuka ni senang lah. Okey, dah siap letak dekat situ. Mak saya kata nak pergi buang sampah pula. Ada sampah nak kena buang, sampah pampers, sampah botol-botol kaca. Tu. Botol-botol kaca, botol plastik. So hari ni melayan dia lah sekerat hari. Saya buat dia dari pukul 7.30 tu sampai dekat pukul 1 lah. Settle semua ni. Harap-harap sampai raya lah. Tak mau dah tengok sampah-sampah ke kan, rumput-rumput ke apa ke. Harap boleh maintain sampai raya. Tak dah nak buat dah minggu depan ni. Kita nak kisah hak lain pula. Nak kisah rumah ke kan, nak kemas rumah pun tak berapa nak kemas lagi. Takat sikit-sikit ya kan, tak kemas betul lagi. So dah siap semua tu, saya kemas lah rumah sikit-sikit hampa. Tak kemas betul-betul lagi lah kan. Sebab ni pun duk tunggu sambil tunggu nak ngasuh mai. So sapu-sapu sampah sikit. Betul duk rehat sat. Betul pukul 3 ke 4 saya pergi start masak lah. Okey, takat ni dulu. Bye.